إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu sekali lagi dalam pertemuan bulanan, dan bulan yang lepas kita bertemu pada 17 hari bulan 4. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi untuk meneruskan pengajian kita di dalam adab solat. Dalam solat, perbincangan terakhir kita adalah perkara yang ke-20. Ustaz pakai klip? Tak ada. Tak ada. Entah Ustaz terbawa. Kadang-kadang sekecil. Saya sendiri pun kalau pakai klip mic tu kan terbawa sampai kilo, terlupa. Okey, insya-Allah pertemuan yang terakhir pada 17 hari bulan 4 hari tu kita berbicara dalam bab perkara ke-20. Banyak dah tu, tak tahu dah ingat ke tidak. Okay, kan? Perkara ke-20 hari itu kita berbincang tentang adab yang paling utama di dalam solat itu adalah khusyuk di dalam solat. Khusyuk di dalam solat. Dan kita berbicara tentang ayat Al-Quran surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 1 dan 2. Tentang khusyuk dalam solat yang kita bincang pada bulan lepas adalah daripada surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 1 dan 2. Ketika Allah mengkhabarkan kepada kita qad aflahal mu'minun, yakni beruntung dan berjayalah orang yang beriman. Siapa orang beriman yang beruntung tu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, dia khusyuk di dalam salatnya. Okey, telah kita bincangkan pada hari itu, khusyuk tu bukan maksud tak sedar diri sampai terlupa rakaat. Lain macam dah tu khusyuk ke? Tu bukan dah tu. Itu lalai ya. Jadi hari ini kita masuk dalam perkara yang ke-21. Dalam adab ibadah salat, iaitu apa? Perkara ke-21 adalah bertasbih, berta'awudz, memohon dan berdoa ketika membaca Al-Quran di dalam salat. Dalam perkara ke-21, yang pertama disuruh kita bertasbih subhanallah. Yang kedua disuruh kita berta'awudz, iaitu meminta bantuan kepada Allah supaya dijauhkan daripada syaitan, la'natullah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim atau a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitanir rajim. Yang ketiga, disarankan kita meminta dan memohon di dalam salat. Dan yang keempat, disarankan kita berdoa, yakni ketika membaca Al-Quran dalam salat. So ada 4 benda ni. Pertama, tasbih. Kedua, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ketiga, memohon kepada Allah. Keempat, berdoa kepada Allah. Empat perkara ni berlaku bila?
berlaku ketika membaca Al-Quran di dalam solat. Semalam kuliah saya ada orang tanya, Ustaz baca doa dalam solat ke selepas solat? Saya kata dalam solat. Kerana dalam solat adalah waktu paling istimewa kita berhubung dengan Allah. Tapi al-maklum pula kita ni jadi manusia yang berdoa suka selepas solat. Tapi dalam solat waktu yang paling mustajab adalah dalam solat. Kan Tok Imam pun kadang sama. Lepas solat 15 minit lenguh siku kita menahannya. Tapi dalam solat dia tak minta pada Allah Ta'ala. Ni macam ni ya. Disuruh kita bertasbih, disuruh kita minta kepada Allah jauh daripada syaitan, disuruh kita memohon dan apa-apa sahaja permohonan, dan disuruh kita berdoa. Ada 4 perkara, yakni ketika kita membaca Al-Quran, yakni di dalam solat. Yang tu dulu. Agak-agak faham ke tidak? Boleh kan? Al-maklum lah. Kita pun tinggal berapa gig je memori. Okey, baik. Hendaklah seseorang itu bertasbih, berta'awudz, memohon dan berdoa ketika membaca Al-Quran di dalam solat. Saya perlahankan ayat tu. Okey, sebab saya pun dah 55 tahun ni. Jadi slow ke? Okey. Bertasbih, berta'awudz, memohon dan berdoa ketika membaca Al-Quran di dalam solat. Tu kena faham dulu. Bukan doa gitu aja, kan ya? Tetapi berdoa ketika membaca Al-Quran di dalam solat. Baik. Jika seseorang yang sedang solat membaca ayat-ayat berisi di dalam bacaannya tasbih. Contohnya lah dalam surah Al-A'la ayat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Maka Nabi akan mengucapkan Subhana rabbiyal a'la. Itu ya, bila kita baca ayat Quran, cuma untuk kita faham lebih mudah, ketika Nabi salat, waktu Nabi membaca tentang apa-apa cerita tentang jannah, tentang syurga, atau tentang kebaikan, maka Nabi akan stop, kemudian membaca doa. Tapi tiba-tiba Nabi baca ayat Quran tentang Qul ya ayyuhal kafirun contohnya, maka Nabi akan berdoa supaya jauh daripada orang kafir dan api neraka. Allahumma ajirni minan nar, contohnya begitu ya. Tapi nak bagi tahu di sini, ketika ayat-ayat tasbih disebut di dalam Al-Quran dan kita baca dalam salat, maka Nabi itu ketika di dalamnya ada ayat-ayat tentang syurga, maka baginda meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang syurga baginya. Kita minta syurga kurang, minta jauh daripada neraka pun kurang. Yang banyak minta duit. Macam duit tu boleh selamatkan kita, gitu ya. Kalau Nabi membaca ayat-ayat yang di dalamnya disebut tentang neraka, maka Nabi membaca doa Allahumma ajirni minan nar, jauhkan aku daripada api neraka ya. Sebab itu kalau di sini dia bagi contoh surah Al-A'la tadi itulah, apabila Nabi Allahu Akbar habis dah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la, maka Nabi akan doa Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Itu ya, cuma kita orang Melayu ni tak faham bahasa Arab. Dia Jawa, dia Banjar. Maka macam mana nak rasa? Maka kenalah rajin bertadabbur dengan ayat Allah. Demikianlah
apabila Nabi SAW membaca ayat-ayat Al-Quran berhubung dengan ancaman. Ancaman api neraka, ancaman azab. Allah sebut dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Bila selepas baca walahum, atas mereka siksa yang sangat pedih, maka ketika itu Nabi SAW berdoa minta dijauhkan daripada api neraka. Paling mudah doa. Permintaan ketiga dalam doa sempurna, Rabbana atina fid dunya hasanah, 1, wa fil akhirati hasanah, 2, yang ujung wa qina azabannar. Itu kan. Jadi inilah yang digambarkan bila mana melewati ayat-ayat tentang Allah itu sangat pemurah, memberi rahmat dan keberkatan kepada kita, maka Nabi SAW akan membaca tasbih-tasbih yang membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni tentang menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbih yang paling biasa kita baca, Subhanallah, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Contoh, itu tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika, itu yang lebih panjang dan sebagainya kan. Maka ini hadis yang sahih yang diceritakan berpandukan kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Boleh? Boleh. Insya-Allah, okey. Bertasbih, berta'awud, memohon dan berdoa ketika membaca Al-Quran. Tuan-tuan dan tuan-tuan pula, puan-puan, ada soalan pada saya dalam kelas lah, dalam kelas dan dalam masjid juga. Ada masjid dia letak tabung bila ustaz ngajar, tak tabung. Macam ni dia tabung berjalan. Ini tabung berjalan. Ada masjid boleh kita setiap malam lah, tabung tu tulis Derma Tahfiz Ustaz Amran contohnya. Jadi kita yang jadi jemaah ni, kita pandang tu satu rahmat cukup. Kalau rasa nak bubuh je dalam tu. Jangan bebankan diri. Kadang kita rasa, tadi letak satu tabung dah, ini jalan lagi satu tabung. Bila nak mengaji, buka tengok dalam beg duit, baki tinggal sikit. Jadi jangan rasa beban. Kita pandang je. Kalau rasa tak nak letak lah, jangan marah kepada AJK. Tenang je, damai. AJK tu pun dia letak je tabung, dia pun tak bubuh sebenarnya tu. Contohnya bubuh. Contoh. Jadi perbuatan yang paling baik adalah kita ni husnuzan, prasangka baik. Kalau ada bubuh, tak ada sudah. Tapi kalau sampai tu, kena doa dulu. Alhamdulillah dapat pegang tabung pun jadilah. Ya Allah, mudahkanlah urusan Ustaz Amran. Dah, itu cukup. Itu cukup. Jangan pernah ada dalam jiwa kita su'uzan, prasangka buruk. Kalau nak disuruh kita pergi satu tempat, pergi bagi, memang tak ada harapan. Tapi tiba-tiba benda tu datang ke kita, maka insya-Allah kita dapat kebaikan. Tu saja nak pesan. Bukan orang sini komplain, bukan. Tapi bila saya nampak dia berjalan tu kan, di masjid-masjid buat gitu juga, saya selalu pesan gitu. Tenang, aman dan damai je, insya-Allah. Ya, kalau kita rasa kita hidup di dunia ni sementara, maka kirimlah cepat-cepat pergi ke syurga. Sebab di sana hidup kekal. Di sini tak payah simpan banyak. Udah awak pun kerja manis 17. Jadi tak payah simpan banyak. Ngantor je ke akhirat, insya-Allah. Okey. Itu poin pertama nah. Dia kelas kedua ni kena rancak sikit. Sebab dia mula gini, nanti dia syahid. Kan, nanti dia syahid. Okey. Itu poin pertama. Dalam solat,
ketika membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran hanya dibenarkan pada satu tempat sahaja, yakni berdiri tegak, yakni surah Al-Fatihah dan mana-mana surah yang kita pilih. Di dalamnya, ketika ada sebutan-sebutan tentang ayat-ayat memuji Allah, maka kita bertasbih. Tentang ayat-ayat yang tentang neraka, kita minta waqina azabannar, ya Allah, minta jauh. Ya, tentang ada gangguan syaitan, kita minta jauh juga. Begitulah keadaannya, dan ia tidak menyalahi hukum. Cuma ayat Al-Quran, ayat Al-Quran, yakni awak waktu baca Al-Quran tu hanya ketika berdiri tegak sahaja. Rakaat pertama, rakaat kedua, itu paling besar lah. Ketiga, keempat tu Fatihah saja. Jadi jangan pula membaca ayat Al-Quran di dalam rukuk dan di dalam sujud. Itu haram. Ya, itu sangat dilarang. Kita kalau ngaji solat kan, malam tadi saya di Surau Kiai Ridwan, Meru, Kelang. Itu pengajian bulanan juga. Ngaji dalam bab solat, kitab Subulus Salam. Nabi cerita tentang ada orang solat ni, rupa solatnya udah macam unta, macam binatang. Dia turun sujud tu, kaki dia turun bunyi gedebum. Kalau surau tu apa, lantai papan, udah jadi muzik, gedegeng gitu. Atau satu lagi pandangan kata dia turun udah macam unta. Dia turun tangan tu boom gitu turun. Udah orang nak tak bawa, nak menerekam contohnya gitu. Ada pula hadis tentang Nabi larang kita solat macam serigala, memandang-mandang, cari musuh. Solat apa gitu? Iya. Tempat pandangan kita cuma ada dua je. Satu, tempat sujud. Kedua, masih isyarat musabbihah. Tengok jari kita, udah. Lain-lain tak payah tengok. Oh, ada LCD, ada ekor, tak payah. Ya. Ada juga hadis melarang kita mematuk-matuk sujud macam gagak. Allah. Tak sempat nak berhenti sebentar. Tak, subhanallah pun tak sebut. Allah. Itu ya. Ada solat, orang bagi salam udah macam ekor keldai ke? Disebut gitulah lebih kurang. Kenapa ekor kan dia suka begini-gini. Kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, gitu. Ada manusia pelik-pelik le. Pelik-pelik sungguh. Ya, ada orang sujud mengangguk-angguk seperti keldai. Allah. Dia macam spring. Ada 6-7 tempat di dalam hadis cerita sedemikian. Maka sebab itulah kita kena belajar dalam bab adab solat ni kan, supaya kita dapat pengajaran yang besar. Selesai perkara ke-21. Ada siapa nak tanya bab 21? Bila sebut tanya je tak nafas. Apa nak tanya? Okey, bab yang ke-22. Hari ni yang kedua lah, meluruskan belakang ketika rukuk. Ya, meluruskan belakang ketika rukuk. Adapun meluruskan belakang ketika rukuk dilakukan dengan menjadikannya horizontal dan tegak lurus dengan kedua kaki, bukan sekadar membongkok. Ya, bukan sekadar kita turun tu, kita bukan bongkok tu dengan kepala turun ke bawah, bukan. Tapi rukuk kita tu kepala kita dengan belakang kita sama. Kepala tak boleh turun gitu. Itu salah sebenarnya. Ke belakang dan kepala sama. Kalau kita baca dalam hadis, belakang Nabi kalau diletakkan air di atasnya, dia tak tumpah. Maksudnya kadar yang kita mampu lah. Kadar yang kita mampu. Dan bukan pula membongkok secara berlebihan. Udah tunduk mencecah ke buku lari. Itu pelik ke tu. Gerakan lurus tersebut mengikuti sunnahnya Nabi SAW,
Dan bila Nabi rukuk, kata sahabat, kalau diletakkan air, maka dia kekal di tempat tersebut tanpa tumpah. Okey, lurus ni nanti kita cek sekali lagi, itu perkara ke-22. Lurus gitu je lah. So dia tidak terlalu membongkok atau tidak mendongak. Tidak bongkok, tidak mendongak. Dan kita akan kupas, nanti saya tunjuk bersama dengan perkara yang ke-23. Okey, itu pertama. Perkara ke-22, tolong pastikan tulang belakang kita rata sama dengan kepala kita rata. Kepala tidak boleh mendongak ataupun menunduk. Yang ke-23 nanti kita combinekan. Meletakkan kedua belah telapak tangan di atas kedua lutut ketika rukuk. Nanti kita combine. Jangan seseorang meletakkan tapak tangannya di atas pahanya maupun di tulang betisnya, namun hendaklah dia meletak di lututnya ketika rukuk. Mengurang sangat di paha tak boleh, lebih sangat pun tak boleh. Mentang-mentang lah awak tu tulang lembut, pergi aerobik dengan zumba, diturun sampai ke tapak kaki. Ya. Maka Nabi SAW telah bersabda, "Idza raka'ta fadha' kaffaika 'ala rukbataika hatta tatma'inna wa idza sajadta fa'amkin jabhataka minal ard hatta tajida hajmal ard." Jika engkau rukuk, maka hendaklah tanganmu di atas kedua lututmu. Okey, dan hingga benar-benar engkau tenang. Ala rukbataika hatta tatma'inna. Letak tu dua tapak tangan hingga engkau tenang. Itu nama dia rukuk yang terbaik. Sedangkan jika engkau sujud, maka letaklah dahimu di atas lantai hingga mendapati permukaan lantai tersebut. Okey, kita coba Kita coba tengok. Pertama, belakang kena rata mengikut kadar kemampuan. Kalau awak original bongkok, bagaimana nak rata? Dah bongkok je lah. Sebab itu memang original. Ya, jadi cuma kadar dia begitu. Ya. Dan seterusnya, tangan orang yang rukuk itu adalah berada di lutut, bukan di paha. Contoh, saya tunjuk di atas. Ya. Pertama, masa nak rukuk, sunnah dia adalah, kan kita qiyam. Qiyam ni kita mengaji dah dulu, nak letak atas dada boleh, nak letak di awal dada tempat senak tu boleh, nak letak dekat perut boleh, nak letak bawah daripada pusat pun boleh. Cuma saya tak sarankan yang ini. Kami mengaji mazhab Imam Hanafi, bila dikaji hadis, yang di bawah ini hadisnya dhaif. Jadi pilih yang tiga, sama ada atas dada, awal dada atau perut. Udah gitu je. Jangan letak di bahagian sisi perut, letak di bahagian tengah. Pegang begini pun boleh. Tapak tangan letak belakang tangan boleh. Pegang pergelangan tangan pun boleh. Pegang lengan tangan pun boleh. Yang ini belum jumpa. Hadis tak jumpa. So awak janganlah pandai-pandai. Kalau mengaji mazhab Imam Malik, Allahu Akbar, dia lepas je tangan gitu. Okay, jadi kita pegang je. Itu satu. Bila kita nak rukuk, sunnah mengangkat tangan. Nak rukuk, nak sujud jangan. Ni kita sujud Allahu Akbar begitu turun. Tak payah. Nak rukuk aja, kita qiyam, angkat tangan bagi elok dan turun rukuk, Allahu Akbar. Sampai sini je. Jari buka. Udah, jari buka. Jangan gini. Nampak macam betul, tapi salah. Rapat jari hanya ketika sujud. Itu je. Masa rukuk, letak di lutut, buka jari, genggam lutut. Udah gitu.
Dan pastikan setakat mana kita boleh turun belakang kita. Contoh, setakat mana kita boleh turun. Lurus boleh, bengkok pun boleh. Tapi jangan bengkok ni sehingga ganggu orang lain. Awak bengkok gini, orang lain pun nak solat juga sebelah. Kan ya? Jadi tunduk dengan pandang mata ke tempat sujud. Buka, pegang lutut. Dan jangan over. Santai pula. Allahu Akbar. Gini je. Pegang ni je. Tu salah. Ya, letak kat sini je tak boleh. Ataupun rajin pula. Allah, begini pegang. Itu pun menyalahi. Jadi cara rukuk adalah tunduk, letak je di lutut. Udah. Pastikan takat mana kita boleh turun. Udah. Kalau nak bengkok sikit boleh? Boleh. Udah. Gitu aja. Cukup. Dekat mana je lah. Kita pun dah tak boleh nak buat normal dah. Sebab mengaji pun dah tua. Kan? Urat pun dah keras, dah tegang semua kan. Jadi setakat mana yang buat begitu je. Dengan kadar yang diberitahu tadi, yang paling besar adalah cuba luruskan belakang. Itu satu. Yang kedua kadar dia adalah letak telapak tangan di lutut. Udah. Cukup. Itu je. Dan jari jemari dibuka memegang lutut. Macam saya kata tadi, lembut macam mana pun tulang awak tu boleh bengkok, maka janganlah turun lebih daripada yang itu. Itu perkara ke-22, perkara ke-23. Baik, ada siapa nak tanya? 22, 23. Solat atas kerusi buat mengikut kadar kita mampu. Udah. Ustaz, itu je saya mampu. Udah. Ya. Macam mana? Tangan tu tak boleh kat mana. Ada orang kata masa rukuk letak dekat lutut gini. Masa sujud letak kat bawah. Lepaskan. Tak. Awak solat bukan dalam keadaan normal. Yang disuruh solat normal tu pada orang yang normal. Tapi awak tak normal. Jadi awak solat mengikut kadar yang awak mampu. Tak ada pun khususan. Ni kalau letak kat sini batal. Kalau letak kat sini batal. Tak ada, memang tak ada. Bagi orang yang sakit, dia solatnya mengikut kadar sakit dia. Udah selesai. Malak. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, orang yang sakit, ketika dia sihat dulu, dia beramal cukup sempurna, kuat amalnya, tiba-tiba sakit, dia tak boleh buat dengan sempurna, maka ketika sakitnya itu dia dapat pahala seumpama dia ibadah ketika sihatnya. Itu nikmat dia. So don't worry and always be happy. Okay. Ya. Ada orang cakap kan? Memang orang memang suka cakap. Ya. Okey, yang dapat separuh tu ada hadis tak? Ada. Hadis sesiapa yang sihat dalam bab solat sunat, tapi dia nak solat duduk, maka Nabi kata dapat sebahagian daripada solatnya. Orang sihat ni orang sihat, tapi dia malas. Dia habis-habis solat isyak, ba'diyah isyak, dia duduk gitu. Allahu Akbar. Nampak macam muka tak malu lah sikit. Tapi lebih baik daripada tak buat langsung. Ya, kalau saya lah orang tanya, Ustaz, apa hukum saya sihat, solat ba'diyah isyak, saya buat duduk, apa hukumnya? Hukumnya lebih baik daripada tak buat langsung. Ya. Jadi kita jangan kata, bilang kau tak dapat langsung. Tak boleh. Memang tak boleh. Kita kena faham dari sudut tu. Jadi kalau betul dia sihat dan dia memilih untuk solat sunat secara duduk, maka itu ada hadis dapat 50. Tapi kalau dia memang sakit, maka jawapannya dia dapat pahala lebih besar daripada orang yang sihat. Sebab ada orang sihat tak datang masjid. Iya, sungguh. Ada orang yang gaut mengesut datang itu. Iya, sungguh. Ada orang sihat tak mampu bangun solat subuh. Jaga-jaga je 10.45 pagi. Ya, orang yang sakit tu kencing manis sampai 21. Elok je bangun solat. Udah, tenang dan damai je. Buat mengikut kadar yang tu Islam pegang. Okey, baik. Ada lagi? Macam ni baru mengaji. Ini mengaji dia.
Ustaz pun tengok muka tak tahu faham ke tidak. Ada orang kata kalau kita nak Orang kata lagi. Okay, boleh terus. ada atau ustaz pun ada cakap. Okey. Bagi orang yang tak mampu kata sujud tu kan buat duduk, Hmm. tapi selagi dia boleh berdiri di mana Tata Syarif tu dia boleh berdiri, sepatutnya dia berdiri. Yang dia tak boleh tu baru dia boleh duduk kan Ustaz? Jawapannya betul. Ketika kita solat, awak waktu yang sepatutnya dalam solat itu berdiri dan awak mampu berdiri. Yang awak tak boleh adalah lipat kaki. Atau kalau awak turun ke bawah memang tak naik-naik dah. Gitu. Maka bolehlah guna kerusi pada ketika itu. Tapi ketika kita saya tunjuk saya tunjuk. Ketika kita solat, contoh imam, saya ambil kerusi. Imam waktu solat waktu kita solat, imam pun angkat takbir. Kita disuruh pada mereka yang boleh berdiri, wajib ketika angkat takbir itu berdiri. Kalau tidak solat dia tak sah. Dia jangan parking kat ujung tu, datang tu letak gini je. Allahu Akbar, tak sah. Itu kena jaga lah tu. So dia standby kat belakang tu kenapa? Sebab dia tak boleh lipat kaki, tak boleh turun. So apa dia perlu buat? Allahu Akbar. Imam baca, semua dah selesai dah. Rukuk dia masih mampu. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dia nak sujud dalam keadaan berdiri pun boleh. Allahu Akbar. Tunduk lebih sedikit daripada rukuk tadi, boleh, tak ada masalah. Kerana kemampuan dia adalah berdiri, dia boleh. Cuma ada sebahagian ulama kata ketika dia sujud duduk itu, dia lebih hampir dengan tempat sujud. Maka ketika sami Allahu liman hamidah, lalu kemudian dia baru letak, dan kemudian Allahu Akbar. Perlu ke lepas tangan di sini? Tak ada kewajiban pun. Kan ya? Tak ada Allahu Akbar. Masuk rakaat kedua balik, imam bangun, awak pun wajib bangun semula kerana awak ada kemampuan untuk bangun. Yes. Jadi yang tak boleh saja awak duduk, yang boleh kena buat. Kalau tidak hukum tak sah. Ada yang mengatakan kita sebab kata kita duduk, kita punya sujud dengan rokok tu, maknanya sujud kena lebih pada rokok dari. Ya, itu sekadar pandangan. Pada orang sakit ni dia buat mengikut kadar mampu dia je. Awak tak payahlah ke turun. Orang tu dah lah teruk. Gitu. Tak disuruh dalam agama gitu. Tak disuruh. Ustaz yang bercakap tu sebab dia belum kena. Besok kau kena, kau tahu lah. Iya. Orang yang solat dia tahu lah. Betul. Iya. Simpan spray gitu. Ya Allah. Sungguh cara memahami agama ni senang aja sebenarnya. Senang kalau agama mengajar. Okey. Mana saya? Sakit belakang. Okey. Untuk sakit saya akan tak boleh duduk antara dua sujud. Okey. Tapi boleh sujud kemudian nak baca yang antara dua sujud, saya duduk kat kursi. Boleh? Boleh. Usaha buat yang mana boleh, yang tak boleh kembali kepada kemudahan yang diberi oleh agama. Dah selesai. Sebab kaki memang tak boleh nak lipat kan? Ya. Al-maklum kita dah dua. Ya, betul. Sama lah kita. Okey, sila kat belakang. Kadang-kadang kita tak boleh makan. Lepas tu, ikut lain kan. Lepas tu yang kedua ada kerusi. Kita ke depan sikit. Okey. Kita ramah. Jadi orang yang berdiri ke depan tau. Ya, betul. Bila dia rukuk, akan kena badan orang depan. Okey, baik. Kalau kerusi memang betul. Kerusi ni dia kena letak di atas soft. Dia begini. Okey, supaya orang belakang nanti dia bila sujud tak adalah masuk bawah kerusi dia. Itu. Ya, dia begitu. Maksudnya ketika dia berdiri, dia ke hadapan daripada orang lain.
Dia akan jadi macam ni. Kamera umum kena laju sikit ni. Okey, dia akan berdiri ke depan. Bila berdiri ke depan, ketika dia rukuk, awak janganlah rukuk atas belakang orang. Kan? Rukuk sikit cukup lah. Allahu Akbar. Ini mudah. Sebab memang itu saja awak mampu pun. Ini siap letak atas belakang orang gini. Bukan gitu. Dia letak kat punggung orang. Memang tak boleh sebenarnya. Okey. Baik. Nampak kan? Faham kan? So dia begini. Islam mengajar kepada orang yang benar-benar sihat dan mampu, dia perlu mematuhi sunnah Nabi. Tapi bagi mereka yang tidak mampu kerana keuzuran tertentu, terutamanya sakit, maka dia perlu buat mengikut kadar yang dia mampu. Dah, itu je bahasa paling mudah. Okey, baik. Masuk perkara yang ke-24. Saya masuk ke 24. Hari ini minta maaf saya kena on time betul-betul. Sebab pukul 12 saya ada appointment dengan doktor gigi. Okey, baik. 24 mengucapkan tasbih ketika rukuk dan ketika sujud. Tasbih, rukuk dan tasbih sujud. Kalau yang ni kita ngaji Allahu Akbar. Tasbih pertama Subhana Rabbiyal Azim tanpa wa bihamdi. Kemudian Subhana Rabbiyal Azim Allahumma ghafirli. Kemudian Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati wal Ruh. Tiga-tiga ni boleh baca. Yang keempat Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kajian hadis mengatakan, sebahagian ulama mengatakan hadis ni adalah dhaif. Okey, sebab tu saya tidak menyalahkan untuk baca wa bihamdi ni. Cuma kalau kita mengaji, sebab tu tujuan kita mengaji. Kita mengaji nak ambil yang terbaik untuk ibadah kita kepada Allah. Maka bacaan yang terbaik adalah Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, 4 kali, 5 kali boleh. Sujud Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Atau Subhana Rabbiyal A'la Allahumma ghafirli. Atau Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati wal Ruh. Saya insya-Allah hari Ahad ni dekat Puncak Alam ada bengkel solat. Saya memang buat bengkel solat start daripada pukul 8.30 pagi sampai Zuhur. Belajar daripada angkat takbir sampai bagi salam. Mana boleh, mana tak boleh. Memang ada. Memang ada. Sama ada lelaki dan perempuan lah. Memang kita belajar sungguh-sungguh. Maka yang disuruh, kalau ditengok dalam kitab ni, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Yang tu sahaja. Ya. Kalau imam disunatkan dia baca lebih daripada 3 kali, kerana nak bagi ruang kepada makmum yang menghabiskan 3 kali. Imam boleh buat 5 kali, 4 kali ke, itu tak ada apa-apa larangan. Itu ucapan tasbih. Ustaz, saya nak berdoa ketika rukuk. Tak. Dalam hadis menyuruh, perbanyakkanlah kamu membesarkan Allah di dalam rukuk. Tapi ketika sujud, maka perbanyakkanlah doamu. Jadi jangan baca ayat Al-Quran. Sebab saya pernah diberi satu video pendek daripada salah seorang ustaz yang agak terkenal di Malaysia. Dia kata siapa-siapa nak pahala banyak, setiap kali rukuk, setiap kali sujud, baca je Qul huwallahu ahad 3 kali Qul huwallahu ahad, maka menyamai khatam Quran. Kan kita baca surah Al-Ikhlas ni sepertiga daripada Al-Quran. Baca je. Udah, kalau setiap solat dia kata boleh khatam 3-4 kali. Itu adalah sangat salah dan bertentangan, dan ia sebuah larangan yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Melainkan ketika sujud, kita mengambil ayat Quran dengan niat sebagai doa. Waktu sujud, kita baca ayat Quran. Bukan. Tapi saya berdoa. Ayat Quran Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kena jadi doa. Ya kan ya? Kita baca macam-macam lah dalam ayat-ayat tersebut. Kita ambil surah Ibrahim, sebagainya, macam-macam ada. Itu kita kena, kadar tu kita kena faham. Baik. Jadi bacaan tasbih
Yang terbaik adalah Subhana Rabbiyal Azim dan Subhana Rabbiyal A'la. Okey. Jadi itu. Cuma kita tidak menyalahkan orang yang baca wa bihamdih tu. Sebab ada sebahagian ulama kata okey, ada sebahagian ahli hadis mengatakan ianya dhaif. Jadi bila mana ada perbahasan begitu, kenapa kita pilih yang itu? Pilihlah yang sahih. Yang sahih kan ada. Itu kan, tu kadar dia. Jadi kalau kita contoh orang yang buat korban ni, kan saya memang ceramah ya, kata-kata ni esok lusa di Temerloh contohnya akan cerita tajuk dia bagi korban ni. Tu kan kita selalu dengar Qurbani, 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 Allah tu pyar mere Qurbani. Iya, sungguh Korban ni dalam hukum, kalau ikut mazhab kita Al-Imam Syafi'i dan pandangan ijma', korban tak boleh buat bagi pihak orang mati. Tapi disebabkan ustaz tu dia nakkan orang masuk kumpulan dia banyak, nak bagi lembu banyak, semua diterima je. Bayangkan lembu yang keempat, penama pertama arwah Piramli, penama kedua arwah Saloma, arwah Jin Samsudin, contohnya gitu. Tak boleh ke? Kenapa? Pandangan ijma' mengatakan bahawa orang buat korban ni adalah orang hidup yang melahirkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Kecuali si mati itu dia meninggalkan wasiat, mak teringin nak buat korban tahun ni, tiba-tiba dia meninggal sebelum sampai Zulhijjah. Lepas tu ada duit pula tu. Kalau tak ada duit tak payah. Tu kan, maka bolehlah buat korban atas nama dia. Atau dia tunjuk ni lembu mak ni tahun ni nak buat korban, tiba-tiba dia mati dulu, maka ambillah lembu tu buat korban untuk dia. Tapi kalau dia tak pesan apa-apa, tak payah. Tak payah, buat je korban nama awak. Tapi awak kena doa, pandai tu kena pandai. Ya. Saya ada kita kalau tengok macam-macam lah ustaz-ustaz sekarang ni dia ajar kita. Sunnah Nabi mengajar kepada kita adalah, katalah kita buat seekor kambing. Untuk kalau ikut kita orang Melayu seorang atau satu bahagian lembu. Sini berapa satu bahagian? Berapa? 950. Okeylah, tak mahal pun. Ada sebahagian lain sampai 1,200. Okey. Jadi 950 tu kita sepatutnya kita bagi kita lah, kita kata okeylah, seorang. Siapa penama pertama? Dr. Irma. Contoh kan. Tu orang hidup. Betul. Tersedak kawan kat belakang. Ya. Kawan dia sebut nama tak. Dr. Irma kena niat macam mana? Ya Allah, ya Tuhan, inilah korban bagi diriku dan seluruh ahli keluargaku yang hidup maupun telah meninggal dunia. Kombinasi niat itu telah disebut dalam hadis yang sahih. Nabi sembelih kambing pertama, Nabi kata inilah korban bagi diriku dan keluargaku. Bukan untuk Nabi SAW. Sedangkan kambing tu untuk satu bahagian aja. Yang kedua, Nabi sembelih kambing seekor lagi. Ya Allah, inilah korbanku dan korban seluruh umatku. Berapa ramai umat Nabi? Berbilion. Malah umat Nabi ada yang hidup maupun ada yang meninggal dunia. Udah, selesai. Tapi kita tu, sebab tu ilmu adalah sangat penting. Dan jangan ta'assub dengan satu-satu benda. Kena rajin baca kitab berlainan pandangan yang mana lebih kena kepada Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada soalan sebelum kita masuk ke 25? Tak ada. Sila. Okey, baik. Wakaf Al-Quran, boleh ke kita sediakan cop nama? Contohnya kita tulis, ana wakaf Al-Quran ni bagi pihak si mati gini. Jawapannya yang pertama, boleh. Kerana apa-apa kebaikan yang kita buat diniatkan kepada si mati, maka hukumnya insya-Allah tak ada masalah, kata Al-Imam Nawawi. Sebab wakaf Al-Quran ini termasuk dalam bab sedekah, mesti sampai. Cuma elakkan daripada menulis nama mak bapak kita. Biar Allah je yang tahu, biar malaikat je yang tulis. Awak tak payah tulis. Ini bagi Yasin 10 buku je, satu buku RM1.8. Oi, cop bukan main macam-macam. Tak payah. Diam-diam aja.
Pergi ke sekolah tahfiz, contohnya sekolah tahfiz Ustaz Amran. Jadi ke tidak bulan 5 datang? Diam aja. Senyap tu tak adalah tu rupanya. Udah gitu, okey. Baik, tak apa. Tak payah ramai. Duk terima. Bawa je rombongan 5-6 orang pun tak apa. InsyaAllah. Tak payah ramai-ramai ni nak tunggu satu kampung pergi. Memang tak ada harapan lah. Iya kan ya. Maka tak payah. Kami terima je. Esok tu contohnya. Kami terima pelajar Unicel. 6 orang aja. Pelajar Unicel. Pengajian TESOL bahasa Inggeris. Dia orang datang nak buat temu ramah dengan pelajar. Ambil pengetahuan tentang sekolah tahfiz. Okey je. Kita layan, alhamdulillah. Allah tetamu kan. Kan ya. Nabi kata man yu'minu billahi yaumil akhir. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifahu. Dia meraihkan tetamu dia. Dah selesai. Jadi tak payah susah tumpah bas. Itu dia. Okey. Baik. Ini cara untuk kita memahami. Masuk yang perkara ke-25. Membentangkan jemari ketika rukuk dan merapatnya ketika sujud. Ini kita dah sebutkan. Bentangkan atau renggangkan ketika rukuk dan rapatkan ketika sujud. Ustaz, kalau saya nak rapat juga dua-dua. Kau ni memang degil. Cakap tu dengar. Ya Allah. Dah tua-tua degil lagi. Apabila Nabi SAW rukuk, baginda membentangkan jarinya. Sedangkan apabila baginda sujud, baginda merapatkan jarinya. Hadis riwayat Al-Hakim disahih serta dipersetujui oleh Al-Dhahabi. Riwayat ini juga At-Tayalisi dan lain-lainnya boleh rujuk daripada hadis dibawa oleh Wa'il bin Hujr. Simple. Sahabat kata Nabi SAW ketika dia rukuk, dia renggangkan jarinya seumpama menggenggam lututnya, memegang. Manakala baginda ketika sujud merapatkan jarinya sehingga jari jemarinya menghadap ke arah kiblat. Dah. Ikut aja. Ustaz kalau gini, Ustaz kalau gitu, Ustaz kalau gini dan gitu. Ya Allah. Macam-macam. Nah, okey. Inilah sunnah yang harus dijaga dan dipelihara oleh orang yang salat, iaitu merapatkan jemari satu sama lain ketika sujud dan merenggangkan jemarinya ketika rukuk hingga benar-benar memegang lututnya. Benar-benar pegang lutut tu elok-elok. Udah? Ya, kaedah dia sangat simple. Kita tak payah nak pegang macam mana. Kau nak pegang lutut tak reti. Itu. Pegang macam tu lah, pegang lutut. La ilaha illallah. Susah benar. Dia cari benda-benda susah lah dalam hidup dia. Allah. Orang perempuan kan Nabi kata orang perempuan yang rambut panjang ketika mandi junub, tak payahlah sakit hati. Iya, udah rambut macam kuntilanak. 28 tahun tak pernah potong. Kan iya. Jadi nak mandi junub dia jadi satu bebanan pada hidup dia. Bukan. Kata Nabi, sanggulkan rambutmu. Ambil air 3 gayung dengan gayungan pertama, siram di atas rambut, siram kedua dan siram ketiga. Udah selesai bab rambutnya. Yang lain aja uruskan kemudian. Udah selesai. Ini kalau awak mandi dengan rambut yang macam kuntilanak tu, besok belum tentu kering. Iya. Itu cara agama mengajar sedemikian. Orang perempuan kata, Ustaz, kain saya ni, kain apa nama ni, telekung saya ni warna biru, tapi kena darah haid. Kena darah haid dan basuh tak keluar. Macam mana hukumnya? Hukumnya solat aja dengan kain tersebut. Kata Nabi, darah tersebut tidak akan memberi apa-apa kesan terhadap solatmu. Setelah kita cuci, pakailah sabun badang sekalipun. Sabun badang tu kan ya. Segala macam lah dipanggil klorok, apa-apa gitu gini sampai nak rebut telekung dia pakainya. Tak perlu. Itu agama. Ini kita sikit-sikit batal, sikit-sikit batal, sikit-sikit tak boleh.
Macam-macam benda-benda pelik berlaku sehingga hari ini. Ya, cuma yang kita sedihnya, kalimah batal dan tak sah ini banyak datang daripada orang yang mengaku ahli agamawan. Ni di meja-meja penceramah ni dia kata, batal. Nabi tak pernah kata gitu pun. Ini bahayanya. Ya, ini bahayanya. Sebab itu keluasan ilmu adalah sangat-sangat penting. Baik. So kesimpulan kita pada hari ini. Yang pertama, perkara yang ke-21, ketika kita baca Al-Quran di dalam salat, di dalam ayat-ayat tersebut ada ayat mengatakan syurga, maka kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ketika ayat Al-Quran ini kita baca tentang neraka, wa qina adzabannar. Contohnya macam-macam doa kita boleh buat. Ketika kita baca sabbihisma rabbikal a'la, maka subhana rabbiyal a'la. Begitu keadaannya memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ke-22, meluruskan belakang ketika rukuk mengikut kadar mampu. Cubalah setakat mana yang mampu. Yang ketiga, meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut dengan cara apa? Dengan seperti memegang atau menggenggam lutut. Jangan di atas peha atau di betis kita atau melampaui batas. Hanya di lutut. Perkara ke-24, mengucapkan tasbih subhana rabbiyal azim ketika rukuk, subhana rabbiyal a'la ketika sujud, atau yang lain-lain yang sahih. Perkara ke-25 adalah membentangkan jemari ketika pegang lutut rukuk dan merapatkan jemari ketika kita sujud. Sudah 5 perkara yang kita bincang secara santai. Saya rasa insya-Allah boleh faham kan? Faham, insya-Allah. Cuma kadang-kadang orang Kedah kita dia tegang tak mau buat. Dia nak buat ikut cara dia juga. Okey. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi untuk bulan hadapan dengan perkara yang ke-26, sujud dengan 7 anggota dalam bab sujud pula insya-Allah. Okey. Baik. Sampai di sini dulu. Jutaan terima kasih. Cuma saya nak war-warkan sikit. Saya rasa saya ada share dengan Dr. Irma tentang kami tengah mencari penaja bagi guru kami dan juga ustaz kami dalam hal pembayaran kos sambung mengaji dia orang. Ustaz-ustaz dan guru kami ni kami hantar belajar di UM untuk tambah ilmu supaya dia boleh bagi ilmu yang lebih. Okey, kalau kita tengok mereka ada pengajian mingguan dan mereka perlu bayar 1 sem lebih kurang RM600. Dengan 8 orang staf dan guru itu, jumlah keseluruhannya selama 3 sem adalah RM19,200. Jadi siapa-siapa minat nak taja 1 sem ke, nak taja separuh sem ke, atau apa-apa sajalah, ya, boleh dapatkan maklumat daripada Dr. Irma lah. Ya, insya-Allah saya tak dapat duduk minum sekali hari ini. Kalau ada bungkus je lah. Okey, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.